Kita ni biar pandai, jangan memandai-mandai. Tuhan tak jadikan alam ni untuk kita buat suka-suka kita je. Tuhan suruh kita baca. Madu apa pun, semuanya baik. Penawar segala penyakit, kecuali mati je. Kita pun kena jadi macam lebah. Ada sengatnya, tapi kerja buatnya hasilkan madu. Lebah ni, kalau dia nak hasilkan madu yang baik, dia kena cari bunga yang baik. Macam tu juga kita. Kalau nak jadi manusia manfaat, kena cari ilmu yang baik. Kita ni kena tahu, kena belajar ilmu empat tampil tu. Belajar ilmu agama, ilmu jati diri kita. Kuasai ilmu kepimpinan untuk jaga keluarga dan masyarakat kita. Dalami juga ilmu kesembuhan supaya rukun zahir batin kita. Simpan ilmu pertahanan untuk bela agama, bangsa, tanah air kita. Kita ni seruan Tuhan, seruan Muhammad. Kita ni, siapa kita ni? Empat-empat ni kita kena ada. Baru sempurna jadi orang lelaki-lelaki. Kalau tak ada, kita nak tinggal apa ke anak cucu kita? Nak pimpin keluarga macam mana?